Baik. Dia nak guna duit insurans bukan Islam. Insurans ni yang bukan Islam, maksudnya mungkin insurans yang haram, yang konvensional. Baik, duit haram ini kalau bukan duit orang, kalau duit orang, dia wajib kena pulang balik, tak boleh guna. Tapi kalau duit tu duit tak ada tuan, kita boleh gunakan untuk maslahat orang ramai saja. Contoh mudah, kita simpan dalam bank RM10,000. Tu duit kita, dia ada bunga interest sebanyak RM600 contoh. Maka 600 itu ada duit haram, riba namanya. 10,000 halal kita guna. Yang 600 tadi boleh guna untuk maslahat orang awam. Apa maksudnya? Untuk kepentingan orang ramai. Seperti buat tandas kampung, perbaiki jalan dalam kampung. Kampung kita ada lopok apa semua, kita beli batu tu, duit tu. Atau buat pagar dalam kampung, atau jambatan untuk orang ramai. Untuk diri sendiri tak boleh. Dia hanya boleh guna untuk keperluan orang ramai. Tapi duit-duit yang tidak bertuang, duit yang ada tuang tak boleh guna. Mari mana 10,000 ni? Dia curi hak kawan dia. Itu tak boleh guna masalah kawan. Hak tu kena hantar balik. Soalan seterusnya, kalau kita semayang jemaah, lepas tu kita tengok jemaah depan kita batal, contohnya kain dia koyok, tak besar mana adalah besar pinggang, macam mana nak tegur takkan kita sedang salat. Baik, tengok-tengok semayang, kain yang depan kita tu koyok. Jadi macam mana kita nak tegur dia? Dengar boleh, listen. Bila orang yang sedang semayang kain dia koyok, tidak batal semayang, walaupun koyok besar pinggang. Faham? Dengar molek-molek. Yang membatalkan semayang ialah nampak aurat. Jadi kalau kain koyok belum tentu batal. Contoh, dia pakai kain pelekat tapi dalam ada seluar dalam. Dia koyok dekat luar dalam, nampak luar dalam, batal tak semayang? Tak batal. Jadi koyok bukan batal. Yang batal sebab nampak aurat. Atau dia pakai luar panjang dalam, dia pakai jubah tapi jubah tu lama dah. Atau bini dia salah kelorok lebih. Dia bos foto kelorok. Nampak tak? Jadi jubah dia tak imam setuju, bunyi. Keluar panjang ke dalam. Walaupun koyok besar mana, batal tak semayang? Tak batal. Jadi maksud sini koyok nampak aurat. Jadi kalau kita dekat, kita boleh tutup dan pegang itu kain dia. Jangan pegang punggung dia, nampak tak? Pegang kain dia yang koyok itu dan dia akan pegang balik. Ingat bila kita tegang semayang, ada orang pegang kain kita tak koyok, kita ambil kain kita dan pusing betulkan balik supaya tak koyok tu duduk belah dalam, tak batal lagi. Tapi kalau dah nampak punggung puing itu, dah nak pegang dah. Besar pada tapak tangan juga. Pakai mani awal lah tu. Boleh tak setiap hari kita mandi wajib tanpa berhadas? Sebab ada kawan saya kata gitulah. Dia kata macam mana nak akad yang sunat kalau yang besar dan wajib tak buat dulu? Benarkah mandi wajib pahalanya lebih besar? Kawan dia ni kata tiap hari kita kena mandi wajib. Sebab nak mandi wajib ni besar pahala dia. Kalau mandi wajib ambil wuduk, pahala cek. Boleh tak? Jawabnya tak boleh ikut kataan kawanmu. Kawanmu dia tak berapa sedap ni. Sebab mandi-mandi ni apabila berlakunya ada besar. Lepas tu Nabi kata izal taqal khitanani faqad wajibal ghuslu. Al-ghuslu wajibun ala kulli muslim. Mandi itu wajib apabila orang Islam itu berlaku hadas, berlaku persetubuhan, maka wajiblah berlaku mandi pula atas diri dia. Jadi ulama kata tidak boleh orang yang tidak berhadas besar
hari-hari niat mengangkat hadam sok. Faham? Tak boleh dan tidak ada pahala. Soalan seterusnya. Kenapa sekarang banyak ustaz tidak ada janggut? Ini tanya juga. Jawabnya janggut ni ada orang yang tumbuh janggut, ada yang tak tumbuh janggut. Jadi kalau ini dagunya tak tumbuh janggut, nak buat macam mana? Faham tak? Gitulah. Macam kulit dia tuan pula. Ni kulit cerah, ni kulit merah, ni kulit gelap. Jadi kalau orang yang kulit gelap, kawan ni tanya, awak ni apa tak putih? Dia nak jawab apa ni? Mengong. Jadi kalau ustaz yang ini tak ada janggut, dia nak buat mana janggut? Beli bulu jagung tepek. Tak ada janggut sudah. Cuma kalau jenis ustaz yang ada janggut, maka biarlah ada janggut. Pasal dia ustaz. Apa hukum seorang suami ambil insurans konvensional sebagai persediaan jika ditimpa hilang payah kematian untuk menyara keluarga? Dengar ni. Insurans tak kira konvensional ke nama Islam, tengok cara-caranya. Cara-caranya salah di syarak, maka hukumnya haram. Tapi kalau cara-caranya benar di syarak, hukumnya harus. Baik, bila kita sudah ambil insurans yang harus, yang ada akad tabarruk, seperti simpanan apa benda ni, orang kutip dalam kampung ni sebulan RM10 ni benda khairat kematian itulah contoh insurans yang dibenarkan dalam Islam. Masing-masing mengeluarkan RM10 sebulan. Siapa yang ada kematian dia dapat RM1000 daripada simpanan tu. Dan kalau rumah orang yang tak mati dapat tak? Jadi dia tak dapat, duit dia orang guna halal tak? Halal kan ini sudah ada niat sedekah, niat tabarruk buat kebajikan. Maka sistem ini diterapkan dalam insurans. Maka jadi insurans itu Islami. Ada orang tu dia masuk khairat kematian, tapi dia tak puas hati. Kerana sudah 13 tahun dia masuk dan dia tak pernah guna. Dia sakit hati tengok ayah orang lain yang mati, ayah dia tak mati. Dan kalau nak guna, mau cekek kau ayah mu tu. Patut dah keluarga mu nak guna. Alhamdulillah, keluarga mu umur panjang. Tak, dia nak suruh mati anak buat dia. Jadi apabila sistem perniagaan itu haram, jadi eja ke apa tu tak boleh. Faham tak? Tak boleh libatkan diri benda yang haram. Benda haram kecil pun tak boleh. Tak usah kata bak insurans, bak riba, bak apa. Tu dalam Facebook tu kita ambil gambar perempuan nak tutup aurat, kita pun post. Lawa awet ni. Tengok ni, comel ni. Daripada tak tutup aurat, dapat dosa. Daripada benda kecil takkan sama macam zina. Betul, dosa kecil. Tapi ia juga merupakan dosa. Dosa besar kau ni ustaz, buat gambar besar. Dia tanya kita balik. Ambil muka sembang kat Facebook. Jadi gambar-gambar lawa-lawa seksi-seksi tu jangan pamer untuk orang ramai. Orang perempuan ni bodoh tu kau. Allah jadikan orang perempuan ni lawa dah, cantik dah, bangsa mana pun, India, China, Korea, Jepun, Melayu, Filipin, Filipin memang lawa, Mongolia, orang putih. Betul tak? Kalau jenis orang perempuan lawa, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tak usah kata orang Melayu, orang Malaysia. No, Afrika. Hak hidung tebuk ni mucuk ni. Hak telinga bubuh ni tudung potong. Hitam beletung. Baju tak pakai kain ni, daun kayu je. Ada suami tau. Mana dia lawa? Sampai perah orang lelaki nak ke dia. Padahal dia hitam macam dodo. Betul tak? Tapi dia orang perempuan, dia ada attraction, ada daya tarikan. Betul tak? Susah lah perempuan. Bila sebut perempuan, dah bayar seksi-seksi. Mu sudah ready made seksi. Tak payah sotek muka. Memang orang tengok, orang suka tengok perempuan. Siapa sini orang lelaki tak suka tengok perempuan? Suka tak? Suka tak?
Siapa sini tak suka? Sahih, mati pucuk. Perempuan tak payah make up, lawa dah. Tak payah pakai kicu, lawa dah. Tak payah maknanya jadi orang putih, orang Melayu dah. Peha dia kalau Tok Imam tengok, neleh lain. Aduh, hakikat perempuan. Jadi nak nak belah, ada pehamu. Memang seksi dah. Tak payah belah. Tutup oleh-oleh. Untuk suamimu lagi. Orang lelaki baru dah seksi. Pasal Tuhan buat dia, seksa. Tak percaya suruh Tok Bilal pakai kain belah sampai kat peha. Seksi tau. Mutah. Sah atau tidak sekiranya seekor kucing meleset di pakaian kita ketika salat, kemudian bulu kucing melekat-lekat di pakaian. Memang dah ada kucing sandar di kain pelekat kita. Memang lekat bulu kucing. Takkan kucing sandar dah lekat bulu kambing. Pelik soalan ni. Tak payah kabar dah gitu. Tengok boleh. Satu hari Nabi kata, apabila anjing itu jilat di dalam bekas air minuman kamu, bukan jilat gelap, jilat air. Anjing jilat air mana anjing minum air. Anjing minum air dengan lidah plak 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 plak. Jarang minum dengan straw anjing. Betul tak? Bila lidah saja sudah kena air, tak kena pun gelas baldi tu kena basuh 7 kali. Air fa'ariqu kena buang. Kemudian sahabat tanya pula, dah kucing? Itu cerita dia. Nah, sahabat tu tanya, dah kucing? Dia tanya Nabi, kucing ini adalah tidak najis, suci. Allah jadikan kucing ini jenis tawafi, maknanya berkeliling di kaki manusia. Jenis binatang kucing, jenis duduk dengan manusia. Itulah Allah alimun hakim. Maudhu' kita hakim, sangat bijak Allah buat. Binatang kucing duduk dengan manusia. Nabi nak semayang asar, bila orang qomat, Nabi nak ambil serban, tengok atas serban Nabi kucing tidur. Sahabat nak akad kucing, Nabi kata jangan. Kalau kita pergi akad kucing, nanti ganggu dia tidur. Jadi Nabi semayang itu pakai kolam suah saja, pakai kopiah saja, tak pakai serban. Sebab serban ni kucing sudah tidur atas. Jadi bila tarik serban, kucing jaga, ganggu kucing. Tengok Rasulullah akhlak dia. Nanti cerita kucing. Batulah. Dia memang jenis kaum orang. Kalau kita makan kat warung-warung, kucing mari kat kaki. Benda maknanya. Adakah maknanya jangan makan di sini, tak boleh? Atau maknanya berilah aku sikit? Betul tak? Maknanya berilah aku sikit. Kita beri tak? Tak beri. Tak beri, padahal kucing tu bukan minta piti. Kucing tu kucing tu minta makanan hak kita makan. Banyak ke sikit? Sedikit tak apa dah. Tapi kita tak reti. Tolong ke kaki. Nambung kucing. Lekat di pagar. Nampak? Tak faham tu. Padahal Nabi tunjuk contoh yang baiklah dengan binatang. Lagi satu lagi gangguan. AES. AIS. Kamera AIS. AES 818. Alam bunyi dan lampu menyala. AES 818. Alam berbunyi, lampu menyala. Takut mati dia, kena tolak pula. Jadi kucing ni kita tengok, kita nak tengok tali racing, kita duduk depan, dia lompat duduk atas TV. Kita naik atas katil, dia masuk bawah lembek. Kita tidur pakai kain pelekat, dia masuklah kain. Kenapa? Kucing kan? Kita duduk, dia naik atas riba. Kita semayang, dia naik atas belakang. Sebab Nabi kata dah, kucing ini jenis berkeliling pada kaki manusia. Maknanya jenis suka main dengan orang. Allah buat kucing, Allah tak buat badak sumbu main orang. Nyanyi kan?
Apa kata kalau Allah buat badak sumbu main orang? Sumbu panjang ni. Kita tayar awal badak sumbu duduk tak riba. Arwah tu. Asal tayar awal arwah. Tayar awal arwah. Faham tak? Kucing kan? Kadang kita masuk nak tidur lah. Kita nak tahu umur pada atas batang. Dia duduk dah atas batang. Kita semayang, kak kita sujud, dia duduk situ. Tapi bila kita tak semayang, dia duduk situ. Itu kucing. Nah, dia nak kawan dengan orang. Orang tak erti bahasa. Orang tidur kat belakang, tengok tidur, dah tengok geruk. Tengok, geruk. Nah, kejut bini terima tengok. Dah kucing padahal sejuk hujan-hujan, kucing masuklah kan belakang tenang. Kucing tu geruk ada. Esok kan bagi-bagi buat asyik lemuk dah bini terima. Saya dah beri. Padahal kucing. Tu kucing. Jadi bila kita sedang duduk semayang ke, berdiri ke, kucing mari nyandar dan lekat bulunya pada kita atau pakaian kita, sah dak semayang dengan molek. Ulama-ulama fiqh kata semayang itu sah dan bulu kucing itu najis. Tiap-tiap bulu binatang yang tak boleh dimakan kalau tak tercabuk suci, bila tercabuk najis. Tapi bila jenis yang duduk dengan orang, maghfurun anhu, dimaafkan. Faham tak? Kerana kucing jenis duduk dengan orang. Jadi binatang yang tak duduk dengan orang tidak dimaaf. Lepas semayang tengok bulu kucing lekat di kain pelekat, maaf, sah semayang. Lepas semayang tengok bulu dinosaur 3 keping lekat, dah maaf. Kerana jadi tak duduk dengan orang. Faham tak? Sebab maaf, bukan kata maaf itu tak najis. Tiap yang tercabuk, walaupun binatang itu halal duduk dengan orang, hukumnya najis. Cuma maaf atau tidak? Dimaaf pada syarak. Pendapat muktamad, jika sedikit maaf, banyak maaf. Pendapat dhaif, banyak mana pun maaf asal tidak disengajakan. Maka dalam kita orang awam nak taklid mana-mana pendapat, silakan. Dalam fatwa saja kena fatwa kaul yang muktamad. Nampak? Itu agama yang memudahkan kita. Soalan seterusnya, di Malaysia rakyat berbilang bangsa, kereta JJY 5555 menghalang kereta orang lain. Ada sedikit saja, hampir dilanggar oleh lori trailer. JJY 5555 ada sikit, takut terlanggar di lori. Baik, duduk dalam negara berbilang bangsa, bagaimana kita nak jaga mata daripada melihat aurat? Adakah berdosa? Sebab tu kita sekarang ni duduk jenis mukhalatah, jenis bergaul dengan orang ramai. Ada satu lagi jenis duduk khalwat, dipanggil duduk seorang di bukit-bukit jauh, di pulau-pulau. Kita yang duduk dengan orang ramai ni, kadang-kadang orang tak tutup aurat. Adakah haram dengan molek? Adakah kita sengaja melihat kecantikan auratnya? Adakah kita mengambil kesempatan untuk melihat auratnya? Ya, situ dosa. Tapi dia terlintah di depan mata, bukan kita nak tengok, tidak dosa. Cuma satu lagi salah faham, kalau ada orang kata kalau kita tertengok aurat atau benda haram orang puang dan sebagainya, kalau kita tengok sekali tak dosa, 2 kali baru dosa. Itu silap. Yang betulnya tersalah, tertengok dimaafkan, kali yang kedua tidak dimaaf. Kita dah sekali tak apa, sekali ambil untung. Jadi kita duduk kat orang ramai, ujiannya besar. Duduk di bandar-bandar, kapur-kapur pun teruk. Contoh kata bandar, maka janganlah sengaja tengok orang power. Jadi kalau jenis bergaul dengan orang ramai, kita tidak berdosa. Istimewa pula zaman sekarang, kalau kita maknanya jauhkan terus daripada wanita-wanita yang mendedahkan aurat,
maka siapa kau nak berdakwah kepada dia, nak tegur dia dan sebagainya. Jadi Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal di Mesir, dia pergi di kelab malam. Dalam kelab malam tu penyanyi wanita menyewa tuang arak dan sebagainya, GRO. Maka dia kata, kamu sangat cantik. Dia puji wanita Mesir. Tetapi kecantikan yang Allah beri kepada kamu ini, bukan ini tujuannya. Nampak? Menunjukkan maknanya bila kita bukan bertujuan nak mengambil kesempatan untuk melihat kecantikan aurat perempuan, maka tidak bersalah. Apatah lagi kalau yang kita berjalan tengah jalan wanita ke depan mata. Cuma dia maknanya dia panggil area, walaupun tidak berdosa, ini adalah gangguan. Bila banyak gangguan, khusyuk susah nak dapat. Lepas tu perintah tutup aurat Allah turunkan bukan saja ke atas kaum perempuan, juga ke atas orang-orang yang menjaga perempuan. Ingat, bab kena tutup aurat bukan perempuan saja. Kewajipan ni ayah dia kena ikut juga kewajipan. Kewajipan apa ayah? Kewajipan suruh anak dia tutup. Suami juga ada kewajipan suruh bini tutup. Sebab bila buka-buka, lawan dia laki-laki. Laki-laki Tuhan buat memang suka pada perempuan. Jenis itu. Saya tarekat. Tak tahu cakap banyak. Tarekat. Tak ada tiga. Nabi kahwin dengan perempuan. Wali Allah Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, sultanul wali, wali para sultan, darjat sultan dan antara para wali, dia suka kepada wanita. Sebab Allah kata zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Jenis laki-laki memang suka kalau tengok orang perempuan. Sebab tu Allah balas di syurga nanti, orang laki-laki dapat bidadari walaupun dia ada suami. Faham lagi? Dan Allah balas kepada kaum wanita dalam syurga dengan pakai emas, pakaian dan pinggan makuk. Suka pula dah. Betul. Dalam dunia kita tak kahwin lagi, orang lelaki tak kahwin lagi, kita nak tak perempuan? Nak lah. Bila kita kahwin dah dapat dah bini kita dah, bubur di rumah dah bini kita, kita keluar pergi jalan, kita tengok perempuan lain pula lawa, teronok pula tengok. Betul tak? Padahal bini kita ada dah. Itu jenis tabiat laki-laki. Maka Allah balas, walaupun ada bini dah dalam syurga, Allah beri lagi bidadari. Orang puang tak ada suami, tak ada orang lelaki, dia nak tak? Nak. Bila dia kahwin dah, dia cari orang lelaki lain ke dia cari pinggan makuk? Dia nak pinggan makuk. Beli pinggan ni lawa, pinggan ni beli gelang, beli rata, benda tu pula dia nak. Maka dia dah ada suami, dia tak boleh suami, dia nak perhiasan dan baju dan sebagainya. Faham tak? Bak puang 3 gelang emas dan sebagainya, baju lawa-lawa, dan pinggan makuk. Betul tak? Itu 3. Pakaian jangan main kau tengok raja. Bulan Rejab tu 6 pasal dah siap. Bulan Rejab baru dak bulan Ramadan ni. Dia 6 pasal dah baju raya. Dia bilang dah baju ni kain kelabu ni nak pergi rumah mak. Kain kuning telur ketam ni nak pergi rumah tok tua. Ni kain ni biru dak lawan hijau ni. Hijau muda ni nak bagi. 6 pasal. Suami dia malam raya dah beli lagi seluar. Orang lelaki tak penting, dia pakaian raya. Betul tak? Sampai bini sampai esok raya dah beli di luar raya. Esok tak apa lah. Pakai awak tahun lepas. Pakai tahun lepas tak ada. Esok raya boleh-boleh ada. Cuma zip dia tak ada. Cuma masa bakar sate tu imam tegur tu benda tu. Jadi janganlah orang perempuan menjebakkan orang lain ma'ilah atau mumilah, takut Allah balas. Pakai hebat-hebat sangat mata orang. Dia ni menyebabkan orang tertengok-tengok kepada dia. Takut masuk dalam hadis nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun lam yajid naraihatal jannah, na'udzubillah.
Orang perempuan akhir zaman nak pakai baju tapi macam telanjang, nak menyebabkan orang tertengok-tengok kepada tubuh badan dia. Memanglah tertengok-tengok. Pakai seksi, tali aduh sini tutup sikit, style tiup, sini tali aduh. Tadi berat ubik ke atas kepala baru. Naik bas kapung pakai konduktor kacik teket. Konduktor tengok ke dia, kacik tangan. Berdarah hati tangan. Nah, ni masalah. Soalan seterusnya, macam mana nak sembahyang dalam keadaan yang terlalu gelap dan tak tahu arah kiblat? Baik, kena kurung seorang ni. Contoh, dia kena kurung takak di tentera asap. Nampak? Pergi Syria nak perang sabit, ditangkap oleh tentera asap, letak dalam bilik yang sangat gelap, tidak tahu arah mana kiblat, tidak mampu beristihad. Maka bila gitulah, mana saja kiblat ialah mana saja arah, sudah sah semayangnya. Di sanalah kiblat Allah. Faham? Syarat sampai pada tempat yang tidak ada tempat untuk kita tumpang pada dalil dan korena. Tak boleh beristihad. Tapi kalau sampai pada tempat yang boleh beristihad, macam peristiwa di stadium baru ni, faham tak? Hadis semayang gini, hadis semayang gitu. Baik, di stadium ni dengar kita jawab. Di situ boleh mencari dalil kerana waktu siang ada langit, ada cahaya matahari, ada bayang, maka tidak tahu hak mana sebenarnya, kena cari dulu, kena anggal. Kalau bayang gini sebelah petang, matahari gitulah, maka lebih kurang menghadap matahari gitu, itulah semayang asal dia sah. Jadi siapa-siapa yang semayang tidak fikir dulu mana arah yang betul, tiba-tiba salah, maka kena semayang semula. Kerana punca atau korenah dalil itu masih ada. Yang kata mana-mana hadap sah ialah tak ada ruang. Langit tertutup dengan cilik, cahaya gelap, tak nampak apa. Atau duduk dalam malam yang sangat gelap, atau duduk dalam hutan walaupun siang hari tertutup dengan daun, barulah mana-mana hadap sah berarti. Kes dalam kejadian baru ni, siapa yang bersungguh-sungguh mencari dalil, dia pun semayang, maka salah, maka sedikit dimaaf pada syarak. Yang fikir pakai gini betul lah, maka menurut pendapat yang muktamad kena khabar semula. Batu kita, bila kita buat salah, kita terima kita buat salah. Itu tanda kita orang Islam. Jangan kita lawan kalau kita buat salah. Macam mana kita nak mayang kalau kita penyakit kecing tak lawah? Dia ni penyakit kecing tak lawah. Penyakit kecing tak lawah ni ada dua. Yang pertama biasa, yang kedua kronik. Biasa ni nitik-nitik, lepas tu ada masa dia kering. Masa kering tu kita semayang. Satu lagi kronik, sentiasa keluar daripada paip, panjang masa. Tidak ada ruang untuk semayang 10 minit tanpa ada masa yang keluar. Maka bila gitu, hendaklah dia basuh istinja. Lepas basuh, ambil tisu, letak gitu, letak plaster. Contoh ni, faham tak? Jangan ikat dengan dawa. Letak plaster saja. Ni ulama sebut. Ulama dulu sebut perca kain, kita sekarang lagi senang, tisu saja. Setelah masuk waktu, basuh istinja, letak kain atau tisu, lekatkan situ, ambil wudu dan semayang. Dalam semayang, keluar air kecing sampai basah, sah semayang dia. Kerana dia orang darurah. Nampak? Lepas tu nak semayang isyak, kena buang tisu ni, basuh balik, buat sekali lagi macam tadi. Tapi kalau nak semayang isyak, semayang isyak, tadi tak keluar sedikit pun sudah sah, tak ada masalah. Tu orang yang penyakit sentiasa keluar air kecing, sama macam orang perempuan yang sentiasa keluar sikit hadah. Satu lagi nak khabar dalam bab penyakit kecing dedah ni, dia ada sebab dia. Di antaranya bila nak kecing, dia tahan. Tu jangan aman. Sedikit tak apa. Kalau kuat nak kecing, kecinglah walaupun dalam botol.
Kalau nak kencing sedikit, kita buat kerja lagi tak apa. Tapi kuat nak kencing, kita tahan juga. Itu bahaya. Dia boleh merosakkan saraf undi kecing kita. Akhirnya rosak pipa kecing tu, dia akan netik. Sekarang kita boleh tahan lah. Berhenti. Kita tengah kencing, boleh berhenti tak? Boleh. Pasal kipas tu molek. Orang kipas tak molek, tubik sama. Sebab masa itu dia suka tahan kencing. Jadi dapat kencing jangan tahan. Walaupun tak ada tanda tepi highway, berhentilah. Nah, buka pintu, duduk celah pintu. Tahan tak? Arah laju tak takut. Tu. Supaya kesihatan. Sebab bila kita tahan, dia rosak benda tu, dia menitik. Itu satu sebab. Yang kedua, orang suka kecing main-main. Main ke mana? Dia kecing. Bila kecing dia keluar, dia buat laju. Lepas dia buat slow balik. Laju balik. Laju. Akhirnya rosak dalam. Jangan buat gitu. Sekali-sekala tak apalah. Dia boleh rosak ni. Angry Bird dalam ni. Muka kau lah suka. Itu betul. Jangan main gitu. Barang tak ada jual main ding. Kalau dia jual tak apa. Kereta JDM 2070 Wira Alif kenderaan ada kecemasan. Wira JDM 2070. Apakah hukum membuat persamaan fizikal antara isteri dan ahli keluarga? Baik. Ni masalah zihar. Dia zihar ni gini. Diharamkan tubuh badan suami isteri dia. Kepada dia. Dengan sebutan sindir. Dia kata kemaluan awak seperti kemaluan ibu saya pada saya. Maknanya kalau ibu boleh kat kita kimak, tak boleh. Dia kata itu ke isteri dia. Itu tanda berlaku zihar. Baik. Di mana tidak berlaku zihar? Bila kita serupakan perangai tidak zihar. Dia kata ke bini dia, perangai awak ni macam perangai mak saya, tak jadi zihar. Atau putih, kulit awak putihnya macam kakak saya, tak jadi zihar. Yang zihar ni dia merupakan objek aurat yang wajib tutup dengan ijma'. Muka berlaku khilaf. Diserupakan muka dengan mak dia, tak jadi zihar kerana muka khilaf. Tak tentang wajib tutup dan tak wajib tutup. Tapi kalau mana buah dada, kopek ada khilaf tak? Ada mazhab Hanafi kata tak apa nampak kopek kau puan. Boleh. Pak mazhab semua sepakat. Maka diserupakan buah dada jadi zihar. Diserupakan punggung jadi zihar. Itu perkara yang ijma' wajib tutup. Faham? Jadi zihar ni adalah tolak zaman Arab jahiliah. Orang Melayu jarang berlaku zihar. Kerana bukan dengan tujuan untuk menghalalkan. Soalan terusnya. Kita ada masa 4 minit 9 saat lagi. Apakah hukum memakai burdah bagi wanita? Baik, nanti tadilah satu pendapat mengatakan kena tutup muka, satu pendapat kata tak kena tutup muka. Dua-dua pendapat ni adalah daripada mujtahid mutlak belaka. Mana yang kita nak ikut, silakan. Cuma kalau kita jenis perempuan yang tidak menutup muka, jangan kita memberi fitnah dengan muka kita. Janganlah kada lawa-lawa sangat bila keluar rumah. Ni nak di pejabat muka jadi macam rimas kekah. Di rumah kita cateng lawa-lawa untuk suami kita. Letak gicu atas gicu meja, bawah gicu biru. Perpaduan rumah. Atas kelopak mata ni 3 color, kuning, merah, hijau. Dia panggil air shadow traffic light. Untuk suami tak apa. Belah kain daripada bawah sampai tiup tu. Tak ada masalah. Goreng nasi depan suami pakai apron saja, luar dah pakai. Tak ada masalah. Ni tak keluar rumah, muka coteng lawa-lawa untuk dilihat oleh orang yang bukan suami dia. Ini adalah fitnah. Jangan buat begitu. Bagaimana menasihati ibu bapa yang melakukan dosa mengumpat, menceritakan keluarga sendiri? Ni banyaknya orang tua, ibu bapa suka mengumpat anak-anak sendiri, mengumpat mak saudara, pak saudara, sepupu sepepek. Bagi dia ibu bapa tak dosa belaka. Ni salah. Ingat, ibu bapa bukan berarti tak ada dosa.
Jangan. Kalau mu buat salah, mu dosa. Walau mu ibu, mu bapa, mu raja, mu menteri, salah, dosa. Jangan bila kita jadi ibu, kita boleh umpat anak kita. Tak boleh. Haram juga umpat anak. Setengah ni anak yang ni pergi, dia umpat anak tak mari. Anak ni mari pula, dia kutuk anak tu. Akhirnya, anak-anak benci nak pergi rumah mak. Nah, bila anak tak pergi, dia kata pula anak kurang hajar deraka dan sebagainya. Tak mau tengok dia. Tapi bila pergi kat dia, hidup rumah. Cerita buruk orang ni masalah, problem. Nah, maka kalau kita boleh kata dah tak baik mumpak orang mak kat dia sudah kita bila-bila mati. Malam kita boleh korang. Mak kata, mak ni pandai sangat nak ajar orang tua. Kalau kita pasang keset dalam. Nah, dia duduk rumah kita pasang keset biar dia dengar. Nah, soalan seterusnya. Apakah kau menerima organ darah daripada orang bukan Islam? Dia ni accident, tapi bila darah banyak keluar, dia dapat bantuan darah tu, tapi orang bukan Islam, contohnya orang kafir dan sebagainya. Dengar boleh, hukumnya harus. Ada orang kata tak boleh bila darah orang kafir masuk dalam badan dia, dia tanggung dosa orang kafir. Tak. Begitu juga bila kita derma darah atau kita derma buah pinggang kita sebelah ke dia. Nah, kerana dia dah minta, masih hidup kita bagi ke dia. Ulama kata boleh lah, pasal buah pinggang boleh hidup dengan sebelah. Dia dapat buah pinggang kita, dia buat maksiat. Maka kita tak tanggung, dia tanggung. Soalan seterusnya. Kalau kita lupa berapa hari kita tinggal puasa, dia ni lupa kalau tinggal puasa. Jawabnya kita anggarkan saja. Rasa-rasanya kalau 10 hari lebih. Dah kalau 20, dah sampai 20. 15, tu aku tak ingat tu. Buat 20. Ingat. Maka hak lebih, jadi puasa sunat, boleh pahala. Kan senang hidup. Soalan seterusnya, kalau seorang sedang mengandung, dia bunuh binatang tujuan untuk bersihkan kawasan rumah, seperti bunuh semut-semut yang banyak dalam rumah, boleh tak? Orang puan dia mengandung, pregnant, perut besar. Nah, jadi dia nyapu-nyapu sampah, terpijak semua, apa semua boleh ke tak? Boleh. Yang tak bolehnya kita buat aniaya pada binatang. Dan apa orang mengandung tak boleh? Dan orang mengandung boleh tak boleh juga. Cuma bila kita ada anak dalam kandungan, takut-takut kita buat zalim, takut Allah bayar cash di dalam dunia, takut terkena pada anak, tu saja. Jadi jangan fikir orang mengandung saja tak boleh, aniaya binatang. Orang tak mengandung beres, tak boleh. Dia tangkap tikus, boleh tikus masuk dalam perangkat, dia jual minyak petrol, dia cek biar ada, dia buka perangkat, tikus pun lagi. Nampak tak? Dia panggil bunga api menjalar. Hukumnya haram, berdosa. Apa kenak datang gitu. Tak boleh. Jadi kadang-kadang dia tak faham, dia kerja bini dia mengandung, dia tak boleh mengai ikan. Boleh, apa tak bolehnya? Yang tak bolehnya aniaya ikan. Mengai bukan aniaya. Ada orang dia kerja pancing ikan di laut. Bila bini dia mengandung, dia tak keluar. Lepas tu minta batuan, bring. Sebab apa dia tak keluar ngai? Sebab dia orang kata bini mengandung, kita tak boleh ngai ikan. Budak je. Tu kata dengar pada ulama senang. Boleh. Sebab ngai ikan diharuskan pada syarak. Yang tak bolehnya kita aniaya ikan. Contoh, aniaya ikan. Ngai tepi laut, tepi batu, tepi jeti. Dia nak ngai ikan kakak putih barang mandi, nak ngai ikan kakak merah. Tiba-tiba ikan buta makan. Nak tak ikan buta? Bulat gigi kapok. Boleh ikan buta. Dan ikan buta ni 2 riak saya beli. Habisnya bahan ikan buta. Makan ikan buta. Bila naik ikan buta, dia pun ambil, dia letak atas darat kerana sakit hati ke ikan buta. Nak turun mampu kering gitu saja. Dia berdosa kerana aniaya binatang. Ni contoh. Ni bodoh punya pengai. Patut pengai ini tohuk dalam laut. Dia kata, dah dia makan macam kain saya. Dah mubuh udang. Dia
makan kan. Tahu dah saya nak dengan kakak. Dah kalau nak dengan kakak, mu tulis poster sikit di mata kain. Kakak saja boleh makan. Buta jangan kacau. Bang, ambuh situ. Bagi lakak situ. Bodoh punya. Ikan ni kalau dia makan mata kain kita sekali, kita cabut, kita lepar balik dalam air, dia tak akan makan lagi. Seminggu dia sakit. Telah diuji di Finland. Nampak dia letak dalam aquarium. Dia lepas seekor ikan, dia letak upang, makan, rak tarik boleh. Dia letak balik ikan tu, lepas balik. Dia letak balik upang, ikan tu tak makan dah. Ikan tu duduk celah batu berhari-hari. Nah, kerana baru terkena musibah. Nah, jadi lepaslah balik. Awal lepas balik ada langsungan. Kalau kita lepas balik dia makan balik. Ada, tak tahu ke ada. Nah, kawasan kampung ikan buta, mu lepas ikan dekat dia makanlah. Nah, nak lepas makan, lepas kat ikan kakak. Nah, jadi tu panggil aniaya binatang. Takut-takut terkena balasan Allah kepada anak dalam kandungan. Faham? Soalan yang kesekianlah pada malam ini. Pelajar kolej vokasional perdagangan JB sila berkumpul di tempat yang diberitahu sebelum 10.20. Resmi lagi tempat berkumpul untuk pelajar vokasional perdagangan. Kita ada 2 soalan lagi, iaitulah saya telah melakukan dosa besar setelah berumah tangga. Saya sudah insaf, dosa ini suami saya tidak tahu. Saya simpan rahsia ini hingga sekarang. Adakah Allah akan ampunkan dosa saya? Saya sangat-sangat insaf. Baik, tengok molek. Seorang isteri yang telah melakukan dosa besar, suami tak tahu. Sekarang dia telah bertaubat. Adakah Allah akan balas? Dengar molek. Jangan beritahu kepada suami kalau awak sudah bertaubat. Nah, kerana manusia bukan tempat kita memberitahu dosa. Baik lagu mana kawan pun sekarang, nanti bila tidak baik dengan kita, dia akan kutuk kita. Maka bila dosa mengadu kepada yang menyimpan rahsia, iaitu Allah. Betul tak? Jahat lagu mana pun kita kabur kepada Allah. Allah Maha penyimpan rahsia. Walaupun banyak dah dia berzina dulu, belum kahwin dengan tok lelaki ni, dasar kabur ke lelaki. Dasar nak warok tak juga harap. Nah, umpamanya masa dulu dia hebat. Ni budak puang ni. Nampak? Hebat dia ni bosian nombor 1. Nampak? Orang Singapura apa semua bentang kalah habis dah. Menang ni dia belaka. Dia bina, dia kabur bang nak kabur saya jangan marah dia. Apa dia? Dulu belum ni kau ngabang kita pernah bina. Tak banyak bang, 14,000 gaji saya. Walaupun suami kita boleh memaafkan dia, boleh menerima dia, tapi terkenang sepanjang hayat perasaan tidak senang. Faham tak ni? Maka jangan mengadu kepada manusia, mengadu pada Allah sudah. Allah ampun dosa selagi tak terlibat dengan hati orang. Minum arak banyak mana dah? 70 trailer dah. Bir, Tiger beer, Heineken, whisky, brandy, BSOP, Samsu, Audi, Johnny Walker, Johnny Quengo, Guinness Stout, Nasrunalde, Sadu Barangke. Minum belaka dah. Itu dosa dengan Allah. Sekali dia bertaubat je, Allah ampunkan reaching dosa tersebut. Faham tak ni? Atau dia dulu berzina sangat, tiap-tiap malam 4 kali semalaman berzina, maka minta dengan Allah sekali saja sungguh-sungguh, Allah ampun. Dulu umpi kuda, heroin, morphine, crack, ais, menjadi speed track, minum belaka sabu, marijuana, habis, isap belaka dah, cocok belaka dah. Sekali saja sungguh-sungguh minta pada Allah, menyesal bertaubat, Allah ampun. Kerana itu tak terlibat dengan harta orang. Kalau terlibat harta orang, kena pulang balik harta orang baru Tuhan ampun. Soalan yang terakhir pada malam ini. Lebih kurang soalan-soalan ni banyak sebab dosa.
Baik. Baik, soalan yang terakhir pada malam ini, saya nak tanya, apa hukum bila mengambil gambar menunjukkan lambang jari telunjuk dan hantu bis? Yang kedua, apa hukum mempamerkan gambar-gambar dalam Facebook buka aurat? Ini soalan yang tak dah jawab malam ni, saya jawab malam esok, insya-Allah panjang umur. Yang pertama, buat isyarat dua bis. Dengar model. Pada orang kata tak lewat gini lambang Yahudi dipertikaikan. Lambang bis ni sudah terkenal dan dipakai di seluruh dunia. Gini, bukan gini Gini makna bermadu, kahwin dua. Gini Gini maknanya keamanan. Bila dipakai dengan makna keamanan, maka tidak haram lagi umat Islam menggunakannya. Walaupun boleh ditambah di bawah dan kaki menjadi salib zaman Greek kuno. Waktu kemudian tapi sudah terpotong, hukumnya boleh dipakai makna keamanan. Pusing gini makna kahwin dua. Tapi yang haram begini. Ini makna kemaluan perempuan, sudah dipakai lama di Eropah. Nak tunjukkan makna parah, buat gini. Faham tak lagi? Ni tak boleh. Ni saya tunjuk contoh. Tu Ustaz buat contoh. Ada dia.